Hari ni guys, aku nak tunjuk dekat pemancing yang main jig yang saiz besar-besar. Kalau korang tengah cari setup, aku ada buat dua setup jig Shimano Osha Jigger F Custom. Ada satu ni saiz 2001, lagi satu ni saiz 1501. Jadi dekat sini saiz 1501 dan juga 2001, dua-dua ada peranan masing-masing. Macam contoh kan, kalau korang pakai 1501 ni, jig korang tu berat dia 100 gram lebih hingga ke 200 gram, air lebih kurang 100 meter. 1501 ni memang cun lah. Ni kayuhan kiri. Dan setup ni aku buat ni semua baru guys. Dan kalau korang pakai jig yang besar 300 gram dan ke atas guys, contoh kalau korang pakai jig korang tu 350 gram ataupun hingga ke 500 gram, korang boleh pakai Osha Jigger F Custom 2001 NRHG. Jadi dekat sini rod yang aku pegang dekat sini, korang nampak yang aku pegang ni, ini rod Yamato Dark Poison tahun 2026. Rod ni performance mantap. Lawa pun lawa guys. Nampak tu. Jadi dekat sini condition mesin tak payah cakap lah sebab mesin ni baru. So korang boleh tengok dua-dua ni baru. Jigger 2001 dan juga 1501. Dan dalam set ni macam biasa guys, aku akan bagi korang rod, aku akan bagi korang tali sekali. Semua satu set. Jadi untuk rod, panjang rod ni 6 kaki 3. Section dia one piece. Memang tak ada weakest point dan action rod ni soft dan power. Depan lembut, belakang keras. 30% bahagian belakang kita dah extrakan carbon wrapping guys. Lepas tu rod ni dia ada features save energy blank. Maksudnya guys, korang cuma menggunakan 50% sahaja tenaga korang. Korang tak perlu nak keluarkan action yang banyak sebab rod ni depan dia lembut. Jadi korang punya jig tu bergerak secara natural lah. Jadi untuk spek rod ni guys, kalau korang pakai yang 2001, aku suggest korang pakai PE24. PE24 ni jig weight dia 100 gram hingga 400 gram. Kalau korang buat main bottom, boleh pakai sampai batu 600 gram. Dan untuk 1501, aku suggest korang ambil PE13. PE13 ni, jig weight dia 80 gram hingga 300 gram. Lepas tu kalau korang buat main bottom, batu maksimum 500 gram. Jadi kalau korang pakai jig yang 100 gram, 200 gram ataupun 250 gram, boleh ambil 1501. So untuk rod dengan mesin dah settle. Untuk tali pula guys, korang tahu tak, kadang-kadang korang kayuh rasa macam kayuhan korang berat je walaupun korang beli mesin korang tu ribu-ribu. Salah satu sebabnya ialah tali guys. Kalau korang tengok dekat sini, tali Yamato ni, dia punya lembut tu aku tak boleh nak describe guys. Memang lembut guys. Dan sesetengah tali kalau korang pernah tengok lah, kalau korang betul-betul pemancing kan, ada sesetengah tali tu dia punya material ataupun tekstur dia tu macam tangga. Jadi bila korang mancing tu dia akan tahan air dan korang punya kayuhan pun jadi berat. Tapi kalau korang tengok tali Yamato ni, dia punya lembut tu guys, air lalu pun memang senang lah, dia potong air. Senang cakap, tali yang kasar tu dia tak potong air, tali lembut macam ni dia potong air. Jadi kayuhan korang tu lebih smooth. Jadi kat sini tali korang boleh pilih. Aku bagi korang 30 LB dengan 40 LB, korang pilih lah nak masuk yang mana satu, kita akan masukkan full dalam korang punya mesin. So untuk harga dia ni guys, Osha Jigger 1501 2250, Osha Jigger 2001 2450. Harga net. Dan tali ni memang tali paling terbaik yang korang kena pakai. Kalau korang tak pernah cuba, korang kena cuba. Sebab tali Yamato ni kekuatan dia tu, kalau korang tengok kat sini 30 LB kan, selalu aku bagi tahu korang 30 kilo ke bawah ikan memang tak ada masalah. Tapi ada je customer kita yang tarik marlin seberat 100 kilo cuma menggunakan 30 LB. Jadi dekat sini sesiapa yang mencari setup jigging yang rasa macam kalau kayuh jig berat-berat tu tapi nak rasa ringan, korang boleh ambil model Osha Jigger 1501 ataupun 2001. Senang cakap, 3 benda kalau korang pakai Osha Jigger ni, satu smooth lah, smooth. Lepas tu korang kurang penat. Lepas tu mesin ni pun solid lah, korang tengok memang sangat-sangat tahan. Jadi sesiapa yang tengah mencari, korang boleh screenshot whiteboard ni, DM kita sekarang ataupun terus datang ke dia kita, alamat dekat atas. Berminat korang DM je. Tak payah lah, tak payah. Lihai. Kita tengok guys, ikan apa? Woi, sak. Woi, besar oh. Woi, nah. Woi, budak. Lihai.